Nasiblah. Just a small outgoing flick here. Say hello to our squad leader, Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu lagi kita dalam channel Haris J. Okey, dalam video kali ni aku nak bawa korang pergi satu tempat orang kata tempat di dalam awan. Okey, ke manakah tempat tu? Dekat je juga daripada KL ni. Going to Genting. Okey, jadi trip kali ni adalah trip hari keluarga sebenarnya. Tapi rezeki dapat ikut. So dapat juga naik ke Genting Highlands. Kalau tak Genting ni nak pergi malas sebenarnya kan. Naik ke Genting Highlands untuk tengok keadaan Genting yang terkini. Bila last naik Genting pun dah tak ingat, masa remaja dulu. So okey, kita orang akan naik ke cable car untuk pergi ke theme park atas. Lepas tu dah have fun semua kat atas, baru turun untuk check in hotel. Okey, dah sampai parking. Sementara menunggu yang lain sampai, katanya ada satu bas yang menaiki bas on the way dalam setengah jam macam tu. Okey. Alas pula bang, kita jarang-jarang pergi sini bang. Jarang ni nak naik. Okey, jom kita berkumpul dekat pintu masuk lah. Genting. Here we go. Jom. Kita je kami. Semua tak tanya dengan kita. Apa lah. Berempat aja. Diorang mungkin fikir kita ni berat-berat kan? Tak baik. Sibuknya. Lagi tu bang. Lain ngantuk apa tu. Tak tinted doh. Panas. Uncle, where you from? Where you from? Sini. Itu how many day? Pergi kasino ah? Kasino. Tak baik. Kasut dia gambarkan. Sini tak boleh. Kalau luar negeri boleh. Macam US ke atau France ke. Hong Kong boleh je. Hong Kong dia boleh. You boleh video. Tapi sini dia tak bagi. Street kat sini. Okey, kita dah sampai. Okey, jom sekarang kita pergi ke outdoor theme park Genting Highlands.
Okay, aku buat sikit nanti aku bagi. Okay. Rasa. Dah keras dah. Okey, kita masuk dulu ke permainan yang pertama Independence Day. Kita akan naik spaceship virtual lah kan untuk pergi lawan dengan alien. Okey, jom. Pengalaman pertama aku untuk naik benda lah ni. Alright, jom. You're taking the Wormhole Express after all. I'm transmitting coordinates to the Star Towers for our mission to take just a small part of our growing fleet here at the command center in Kuala Lumpur. Fully armed and ready to come to our defense. Say hello to our squad leader, Wolfman. We are ready for you to guide us through the wormhole generator. Recruits, have you ever seen Kuala Lumpur like this before? Engage wormhole generator. Slow. Okay. Welcome to Saturn. A destroyer class attack. The core's been shut down. No wonder we couldn't read it. Strike down. I got one right in front of me. Man, he's a big jet. He's firing up his weapons. Max, we're picking up an alien signal. Something's activated. He's right in front of us. Nice going, recruits. Not bad for your Not bad. I think we just saved the planet. Congratulations, recruits. Today is your Independence Day. Not for me. Yang virtual macam tu pun dah terjerit-jerit lagi yang betul. Tak payah. Tangga, kaki aku shaking. Shaking. Kaki aku geli. Aku tak geli. Aku takut dia tertonggeng tu aku melorong. Sama je kau macam pegang gini. Aku pegang tak lepas tu. Takkan kita naik? Airel lah naik. Wah, buat tepian.
gagahkan lah Walaupun aku kena mengesot. Kau maut lah. Sakit sini kaki aku. Ayah sama. Itu gelongso lah bang. Ha? Kau nak suruh aku naik gelongso? Gelongso kan abang pergilah ke dalam sini. Kau nak suruh aku melongso situ? Parah aku nak. Turun balik. Turun tangga pun tak boleh dah. Tangga ni sensitif lah. Mampus. Kau sedar tak Haris? Kita dah turun. Basah? Laju sangat apa terkeluar. Laju sangat. Duduk abang duduk di sini. Okey lah, lembut. Betul kau. Tak, abang macam ni nak naik lo jatuh balik. Lembut okey lah. Sakit tapi. Relax lo. Kalau sakit relax lo. Laju gila. Nampak tu Tinggi. Tinggi kan? tak nampak macam kat dalam tu nampak macam pendek je. Nasib lah. Dah duduk dulu bang. So memang berkabus daripada mula kita orang naik. So permainan pun banyak yang tutup hari ni. Dan banyak juga yang tak boleh naik sebab Saiz badan. ya, saiz badan menjadi cabaran utama lah untuk naik. Even 120 pun dah, bila perut tu dah lebih, tak boleh nak snap tu. Okay, jumpa nanti. Itulah, tengok orang main je lah. Kalau dapat main mungkin kita lebih seronok lah kan. Ya. Actually kita tengok orang pun seronok juga. Macam orang Sebenarnya santai dalam keadaan macam ni macam best lah. adrenalin orang. Lepas tu santai dalam keadaan berkabus ni, tak panas kan. Okey juga. Ya, cuma roller coaster je macam tak ada orang, tak ada perasaan. Roller coaster yang buka semua yang agak light lah. Tak Roller coaster mostly tutup waktu-waktu macam ni. Permainan banyak yang tutup. Banyak tutup. Itu sebab cuaca. Kebetulan bagusnya waktu macam ni pun orang tak ramai. Ya. So tak rushing lah. Kalau tutup banyak pun tak perasan. So orang kebanyakan just jalan-jalan enjoying the Yeah, the weather. I love the weather. Benda tak best. Dia kena jerit, lepaskan perasaan tu. Boleh kot. Boleh. Tapi ni. Ayo. Okey dah Zeh. Fresh tracks! Looks like they went into this ice cabin. Great, follow me. Okay, this is a dead end. We have to turn back. Dangerously. Dreaming tortured souls that you may be infused with the positive energy of the crystals. Sure. Okay, looks like we all made it. Nasib baik muat guys.
paksa diri. Aduh, kalau lama lagi aku rasa perut aku tak boleh nafas dah. Okay, kita bawa budak kecil ni nak tengok kasino depan mata kan. Okay, puas hati. Okay, kita menuju ke bawah semula untuk check in ke hotel. Perut pun dah lapar. Kita makan dulu sebelum ke hotel. Okay, jom. Ada parking hotel lobby. Ya. Ini 2452. Assalamualaikum. momen yang paling ditunggu-tunggu. Kenikmatan yang tidak dapat dinafikan. Oh my god. Leganya dapat balik weh. Ya Allah. Apa nama hotel ni? Awana Hotel lah ni. Angkat nak Apple TV lah. Leganya. Ambil handphone Uncle, ambil handphone Uncle. Handphone aku mana? Kalau Winnie the Pooh dia akan misteri dia punya. Ya Allah, anugerah Tuhan, kita check in terus disambut dengan Pelangi. golongan pelangi. Dengan pelangi, betul-betul pelangi. Akhirnya pelangi tu aku nampak dia dekat mana. Cari dia punya hujung. Dia punya hujung dia. Ada apa orang kata? Ada macam ada bekas, ada emas gitulah. Kalau tu tengok putih lah. Kau tengok ni punya bawah. Oh. Pelangi di depan mata. Subhanallah. Tuhan. Semoga akan dipermudahkan malam kita ni, akan diberi kegembiraan sentiasa. Allah, tiba-tiba pelangi kau berdoa. Okey, malam ni kita ada jamuan makan dengan ada apa, penyampaian hadiah dan sebagainya lah. Ada jabatan bertuah dan semua. Okey. So rezeki kawan aku dapat kamera kecil ni. So okay. Terima kasih kepada Perbadanan Kota Buku. Okey. So lepas breakfast, layankan budak ni kejap, main-main dekat lobby hotel ni sebelum kita orang kemas-kemas dan bergerak pulang. Okey, kepada yang dah tonton, dah subscribe, terima kasih aku ucapkan. Kepada yang belum, sudi-sudilah subscribe, tekan butang like, share dan komen-komen lah yang best-best. Okey, sehingga kita bertemu lagi di lain video. Okey, bye-bye.